kita tetapkan. Selalunya habis pukul 11 lebih instead of pukul 10.30 kan. Okey, tak apa. So cerita dia malam ni kita teruskan chapter ketiga dan chapter keempat lah. Yang mana saya tahu ramai kat sini nak tanya banyak soalan untuk metodologi. Okey. Dia macam ni untuk metodologi ni nampak tak saya sekejap. Untuk metodologi ni kita sebenarnya okey. Dia kita buat dululah yang kita kata yang kebiasaan yang ramainya pelajar buatlah. Okey, kita ambil yang ni dulu. Nanti kalau kata ada apa-apa mungkin kaedah metodologi yang berlainan, insya-Allah kita akan bantulah pelajar-pelajar mungkin ada nak tanya soalan. Saya tahu metodologi ni sebenarnya unik sedikit sebab mengikut nature of research. Semula jadinya kajian itu macam mana. Sebab setiap orang ada metodologi dia, tak sama. Memang nampak macam sama tapi tak sama. Sebab tu saya pun dulu bila kita survey student, ada yang buat contohnya kata dia nak buat observation. Ada juga contohnya kata dia nak buat eksperimen. Ada juga yang pelajar ni dia buat kata pakai questionnaire. Ada juga yang pakai interview. Tak kisahlah mana pun, tetapi bagi saya menjawab kepada objektif. Kita kena faham kita memilih ataupun kita kata kita menggunakan metodologi tertentu tu bukan pasal kita tahu pasal method tu je. It's not because we understand that method well then kita ambil yang tu. Tak boleh. Itu bukan macam tu. Salah tu. Dalam Bible Boss Exam, Defense of Proposal, jangan pula kita cakap kita tak tahu yang lain, kita tahu satu method ni sebab tu kita pakai method yang sedia ada yang kita tahu tu. Kan seulang. Mengikut objektif kajian. Dan satu lagi bukan pasal kawan saya buat macam tu, saya pun ikut macam tu. Bukan. Saya tengok ramai macam tu. Yang kedua juga, sebab satu fakulti tempat saya pakai macam ni, saya pun pakai macam ni juga method tu. Tak boleh juga. Sebab tu jangan diingat satu lagi, disiplin kita mungkin mechanical engineering. Dan memang kebiasaan mechanical engineering akan buat experimental kan. Tak semestinya. Sebab saya pun bila saya mengajar dijemput sebagai invited speaker ke Department of orang kata DOSH lah kan. Yang kata Occupational Safety and Health dekat Kementerian Sumber Manusia. Semua orang kat situ kebanyakan ni engineer. Tapi yang first thing apa yang dia buat untuk nak collect data bagi penyiasatan pekerja-pekerja samatan pekerja ni yang macam contohnya crane jatuh ke apa, timper kena pekerja. So apa yang dia akan buat? Adakah dia buat eksperimen terus? Tak. Dia tak akan buat eksperimen terus. Pertama yang dia buat untuk nak collect data, metodnya, tu saya nak beritahu ni bukan pasal kita punya disiplin. Kan? Yang sesuai dengan objektif kajian kita. Yang pertama apa kena buat? Temu bual. Dia kena menyiasat temu bual. Sebab kalau kita tengok polis ke apa ke, itu sebenarnya research. Ramai orang tak perasan polis. Apa yang dia buat pertama sekali? Dia akan pergi tempat kejadian, dia tempat investigasi. Dia akan interview. Nampak? Interview tu penting. Kenapa tak buat terus eksperimen? Nantilah eksperimen buat juga. Tapi interview dulu. Sama juga dengan kita kata tadi yang dekat DOSH. Saya tahu sebab kita pun dah diberitahu. Pertama, kalau crane jatuh, patah ke apa whatever, memang dia tengok tapi dia interview. Okay, macam mana dia patah? Orang nampak macam mana? Saksi mata nampak macam mana? Macam mana yang katakan jatuh tergolek ke, jatuh terus kena kepala orang ke, ataupun jatuh ke mana, ke kiri, ke kanan, berpusing dulu kena angin ke. Itu sebenarnya dia nak tahu. Dia tanya orang. Sebab interview ni penting. Kan? Sama juga interview contoh kata nak kat nikah pun. Tok Kadi tanya juga, interview juga. Macam mana baca Fatihah tu? Nampak? Kan? Itu pun sebenarnya sampai peringkat tu pun kita tengok research method kita ni ada. Interview ni sebenarnya bagus. Tanya. Okay? Sebab tu saya nak beritahu bukan pasal disiplin kita tapi pasal objektif kajian kita. Kebiasaan mungkin dah disiplin kita macam tu. Tapi
mungkin dikendaki tempat lain. Jangan kata macam saya ada dengar kawan-kawan dia kata, ish, kalau duk sebut bisnes ni mesti tak habis-habis questionnaire. Macam tu dia ingat. Bukan kita boleh buat eksperimental pun ada. Ada. So, saya ulang sekali lagi, tak semestinya doktor tak habis-habis duk tanya pasien dia. Tak habis-habis mungkin dia akan buat pembedahan kot, eksperimen dia. Tak semestinya. Mungkin kajian dia boleh nak tahu persepsi, tanggapan orang, penggunaan mungkin robotik dalam pembedahan. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kepercayaan orang, trust. Doktor menggunakan robot untuk menjalankan pembedahan. Orang percaya tak? Pasien percaya tak? Ini satu benda yang menarik. Tu nampak, tak semestinya. Tu kajian tu. Kajian untuk kesihatan, bagian kesihatan. Sama juga kalau kita nak tengok dari segi kajian, kita kata penggunaan kosmetik lah. Penggunaan kosmetik. Kalau kita tengok kosmetik ni, dia juga melibatkan applied science. Kosmetik. Farmasi pun ada terlibat juga. Okay? So janganlah kita ingatkan, semua tu nak kena ada eksperimen saja. Tak semesti saja. Boleh tanya pendapat orang, tanya pakar, macam-macam cara. Sebab itu ada orang kata, Prof, kalau buat questionnaire, tak nampak PhD sangat. Kalau kita buat cara eksperimental, baru nampak PhD. Tak, bukan macam tu. Itu juga tanggapan yang salah. Saya bagi tahu awal macam ni sebab saya takut ada pendapat yang memang rasa macam tu. Sebab kita ni bukanlah kata apalah, kita dah menilai lebih 140 tesis. Saya dah tengok semua benda dah. Yang mana ada macam ni, ada macam tu. Tak kisah. Saya ulang, tak kisah. Kalau kata menjawab kepada objektif, alhamdulillah. Okey saja. Kita tak ada masalah. Okay? Sebab tu saya ulang banyak kali, bukan pasal kita tak tahu, pasal kita tahu, pasal bidang kita. Bukan macam tu. Bukan kebiasaan yang macam tu, bukan. Sebagai seorang penyelidik, dia kena, orang kata apa, cerdik dari segi pemilihan metodologi berdasarkan kepada, pertama kalau kita tengok daripada problem statement dia. Problem statement dia ada masalah tak? Apa masalah dia? Nak tengok benda tertentu, contohnya apa-apa, whatever. Okey, situ menjuruskan kepada apa? Objektif. Bila nampak pada objektif, itulah dia metodologi kita. Itulah sebenarnya macam tu cara dia. Problem, objektif, method. Tiga ni memang berkait. Ya? Sebab tu kita jangan main-main bab metodologi. Dan satu lagi saya nak ulang, ada orang kata nak buat PhD ni kita kena buat mixed mode. Itu kita kata sebagai tanggapan sahaja. Tanggapan. Mana ada semua orang buat mixed mode PhD? Tak ada. Ingatkan semua yang dapat PhD ni kena buat mixed mode? Tak adalah. Itu sebenarnya tak betul. Tak betul. Sebab saya pernah dengar banyak. Daripada 10 orang yang budak pelajar-pelajar baru PhD, 10 orang ni, 8 orang akan cakap, saya kena buat PhD mixed mode sebab kalau tak buat mixed mode tak nampak PhD. Selalu cakap macam tu. Ya ke? Ya, ada cakap macam tu. Saya memang benda ni yang saya rasa risau sangat. Nanti dia dapat PhD, dia jadi pensyarah, lepas tu dia cerita dekat anak murid dia macam tu juga. Yang tu kita sebut sebagai incompetence breed incompetence. Sorry saya cakap yang kasar sikit, nampak? Sebab benda ni diberitahu oleh tok guru saya sendiri yang mengajar metodologi, yang dia ni memang tok guru dia sendiri buat roket Apollo dekat NASA, dan dia juga adalah salah seorang yang buat roket Apollo juga kat NASA. Dan memang graduated daripada Princeton. Orang macam ni, dia sebenarnya mengajar kita buat research yang sebenar. Bukannya duk dengar cakap orang sana sini, tak ada. So kita pun percaya jugalah. Sebab kawan dia sendiri pun dapat Nobel laureate. Yang Prof Nash tu. Yang buat equilibrium tu. Dia, kawan dia, satu bilik tempat dia mengajar di Princeton tu. Okay. So cerita dia balik macam ni lah. Saya nak bagi tahu terang semua yang datang malam ni, kena clear betul-betul. Metodologi sebenarnya masing-masing punya.
Tetapi malam ni saya tak boleh cerita semua benda. Saya hanya cerita satu method saja, tetapi kalau ada pihak-pihak yang nak bertanya, boleh tanya. Dan saya sebenarnya akan luaskan lagi, expand. Method ni mungkin ada sedikit perbezaan macam ni, ada satu bahagian berbeza macam ni, tak apa. Sebab dia memang unik, metodologi ni sangat unik. Dan satu lagi saya nak pesan, kepada sesiapa yang mungkin tidak pasti apa yang dibuat. Contoh, dia ada objektif tertentu, lepas tu bila masuk bahagian metodologi, dia alamak blur lah. Pergi dah banyak webinar, tapi tak tahu yang mana satu ni. Ni saya nak beritahu mudah kepada pelajar yang masih blur, tak tahu metodologi apa nak pakai, walaupun dah lulus defense of proposal, risau, takut tak betul, senang saja. Kita kena baca tesis. Tengok tesis orang yang dah lulus. Tengok objektif dia macam mana, ada tak lebih-lebih kurang macam kita. Kalau lebih-lebih kurang macam kita, tapi memanglah kajian dia kena lain, kita kena lain. Kalau sama, dia tak jadi novelty. Dia jadi replication. Saya ulang kalau benda sama macam orang lain, jadi replication. Tak boleh. So kita ni sebenarnya akan buat benda baru, contohnya dari segi model ke, dari segi kita kata function of the model tu sendiri macam mana. Kita nak tengok pula macam mana kita kata penambahbaikan apa yang kita tambah daripada model tu. Dan juga kita tengok cara kita buat testing pun, itu pun juga dikatakan novelty. Banyak sebenarnya cerita pasal novelty ni. Luas. Tapi saya ajar peringkat yang baru ni, belajar-belajar, saya cerita model biasa sajalah. Nanti dalam metodologi. So, saya ulang sekali lagi. Ingat metodologi ni sebenarnya unik. Dah ramai mungkin tak berapa nak clear. Carilah tesis-tesis orang. Bukan satu. Sebab tu saya cadangkan kepada semua yang tengah belajar PhD, carilah tesis. Paling kurang 10. 10. 5 lah tak apalah 5. 10 mungkin kata banyak sangat. Tapi bagi saya biasa saja. Carilah kat mana-mana. Paling bagus dapatkan daripada universiti kita sendiri. Salinan tertentu, bukan nak buat apa. Nak jadi sebagai rujukan. Yang kita sekarang ni, yang memang ada kajian tertentu hampir-hampir sama cara kita nak buat. Tapi memanglah kita punya center of discussion kita lain. Isu kita lain. Tak sama. Tapi hampir dia sama macam kita punya study. Dan kita boleh ambil lah method itu. Kita adapt. Saya ulang kita adapt. Buat penambahbaikan. Boleh tak kita betul-betul copy method dia tu? Ada orang tanya saya, Prof, boleh tak saya copy bulat-bulat method dia sebab saya nampak study dia lebih kurang macam mana yang dah lulus PhD ni. Okey, kalau bagi saya sebenarnya cakap bahasa mudah boleh. Tetapi cerita ada tapi sikit. Tapi dia kena ada adjustment sedikit. Sebab saya tahu takkan semua ayat perkataan yang kita pakai itu sama betul dengan yang ada dalam tesis. Sebab ada perbezaan. Bila ada perbezaan, maka kita akan buat adaptasi lah. So method yang kita pakai, yang kita ambil daripada tesis orang lain, untuk kita letakkan dalam tesis kita, boleh tak? Boleh. Itu sangat kita galakkan sebenarnya. Sebab kita takut method yang you buat, manalah tahu kita buat barulah konon, sebenarnya benda tu tak betul. Sebab nanti examiner yang berpengalaman, dia akan tanya banyak soalan. Bukan niat nak menjatuhkan pelajar. Bukan. Kita nak pastikan betul ke teknik itu. Itu sahaja. Kita tak nak nanti dia buat teknik yang tak berapa betul tu nanti. Silap-silap nanti orang guna pula keluar terbit pada artikel. Kena pula macam artikel yang macam engineering. Jaga-jaga. Macam health science. Health tu berjaga health memang bahaya. Sebab tu kita ni, kita kena buat betul-betul ikut etik dan sebagainya. Bila keluar dalam artikel, orang yang baca artikel tu cuba apply-kan. Aplikasikan. Kena pula benda tu tak betul, kita pula main-main. Tu yang saya takut tu, risau. Bab-bab kesihatan, bab kejuruteraan pun penting juga. Mana tahu apa-apa yang kita buat tu, Mak Saleh dia pergi tukar pula apa, skru apa ke whatever dalam tu. Mesin gerak mekanik ni macam mana? Dah kita pula buat macam tu je tadi. Dah jadi something wrong. Kita tak nak macam tu lah. Mungkin menimbulkan kemalangan ataupun sebagainya. Okay? Sebab tu kita jaga-jaga, berhati-hati. Kita janganlah kita anggap buat PhD ni macam kita just
nak melepas macam tu saja, habiskan je. Bukan ini ada ilmu, kita nak kongsi ilmu ni untuk manfaat rumah kita sendiri. Ya, okey. Kita teruskan. Ini adalah contoh. Saya dah bincang dalam webinar yang 2 minggu yang lepas. Okey, tetapi saya bawa balik ke sini sebab nak bagi contoh komen daripada penilai. Ramai yang bertanya, Prof, macam mana nak tengok jugalah contoh penilai. Saya sebenarnya tak kongsi sangatlah yang ni adalah contoh, bukannya yang kita kata memang kita ambil daripada penilaian tesis orang lain. Tak boleh. Sebenarnya tak dibenarkan. Penilai tidak boleh tunjuk report, laporan penilaian tesis siapa-siapa, tak boleh. So, yang ni saya buat ayat sendiri yang mana nak tunjukkan inilah cara macam mana kita buat, kita menulis laporan memeriksa tesis. Ya, macam ni contoh saja. Okey, bukannya betul pun saja je saya letak macam ni bagi nampak, oh macam ni rupanya penilaian, macam tu. Okey, metodologi, tengok methodologically the study design is presented in general term and lack sufficient specifikasi. Okay? Maksudnya macam ni. Maksudnya metodologi yang disediakan terlampau, orang kata apa, general lah. Luas. Tak nampak, orang kata apa, kita kata spesifikasi dia tak nampak. Tak clear. Okay? Tengok satu lagi. Critical detail such as the unit of analysis. In this case, individual learners, the rationale for the selecting undergraduates across Malaysian university, and the justification for regression analysis should be articulated to strengthen methodological integrity. Nampak? So maksudnya lagi dia bagi tahu kat sini, tak jelas pun unit of analysis kat sini, tak clear. Apa lagi pula, kenapa pula yang dia pula study ni concentrate pada pemilihan pelajar-pelajar ijazah pertama. Kenapa? Pula pilih pula universiti dalam Malaysia pula. Kenapa? Benda macam tu lah yang dikatakan tak jelas. Lepas tu tengok dia katakan justifikasi pemilihan regression analysis. Kenapa ambil regression analysis? Banyak je cara lain kita boleh buat untuk nak kita mungkin nak test hipotesis ke apa, macam tu lah. So nampak sangat ini yang dikatakan generalnya itu diulas, diceritanya oleh penilai apa yang tak kena. Nampak? Macam tu lah. So tolong siapa yang tengok ataupun yang saya baca tadi tu, tengok balik you punya tesis, tengok balik kita punya proposal yang tengah buat defend of proposal ni, tengok balik. Betul tak macam mana Prof Jadi cakap ni? Kalau kata kalau kata nak kena tambah, sila tambahlah. Saya beritahu satu benda, biarlah kita betul sekarang, jangan kita nanti ditegur masa dah viva, masa tu baru nak betulkan dah jawab apa kita punya keputusan dah keluar. So sekarang ni saya tahu ramai dah buat, dah lulus pun defend of proposal. Tetapi ada yang katalah, Prof, masa defend of proposal saya lulus baik je, tak ada apa masalah pun. Kan? Tapi bila masa viva kena teruk lah, Prof, kenapa yang ramai lah juga jumpa saya cakap macam tu. Ada juga yang jumpa saya minta buat personal coaching. Saya cek satu-satu macam tu lah. Personal coaching ni memang saya cek defend of proposal ke, thesis pun boleh juga. Tapi tak semualah sebab panjang kan thesis kan. Slide presentation saya cek untuk viva boss dengan defend. So bila saya tegur, dia kata, Allah Akbar, Prof, macam mana ni nak buat ni? Saya malas nak buat balik betulan ni. Saya dah buat dekat-dekat berapa tahun dah ni, nak ubah-ubah ni malas lah, Prof. Boleh tak saya biar je? Nanti kita buat betulan lah nanti lepas tu. Ada macam tu. Saya kata macam ni lah. Daripada kena tegur masa viva nanti, baik kita buat sekarang betulkan, nanti susah banyak kerja. Selak-selak kena reviva ke apa pula. Dah susah. Ingat saya ulang, bukan examiner ni niat dia nak menjatuhkan maruah. Bukannya dia dengki pelajar tu cemerlang, bukan. Dia sebenarnya nak menjaga kualiti. Itu saja. Kita tak nak nanti orang kata dapat PhD ni, Allah, PhD ni senang. Bukanlah pasal senang, susah. Tu tak. Kita menjaga kualiti, faham. Bila kita tanya metodologi ni,
Macam mana? Kenapa dipilihnya begitu? So kita boleh jawab. So nanti orang taklah pelekeh kita ni sekarang ada juga yang dah pelekeh orang ada PhD ni. Macam itulah. Okay. Yang kedua kita teruskan. Saya kena baca dulu bagi nampak, oh inilah dia contoh-contoh yang kita katakan metodologi. Okay. Apa lagi? The measurement items require revision. Nampak? Measurement item. Measurement item tu kena require revision. Kena betulkan. As several appear double barrel, all bias, potentially compromising validity. Nampak tu? Saya tahu, saya jumpa. Saya pun sebenarnya bukanlah nak kata apa-apa. Saya perasan. Ada yang pernah datang saya punya webinar. Mungkin dia pun terlepas pandang kot. Dia duk hantar questionnaire kat kita sana sini. So saya sebenarnya, saya suka bila pelajar ada hantar dekat saya untuk jawab soalan. Saya tak ada masalah. Tetapi apa yang saya buat, saya bukan lebih pada jawab soalan. Lebih kepada membetulkan soalan. Ataupun instrumen tu. Kita takut kesian pelajar. Nanti kan sebab itu nanti susah dia nak lulus. Sebab ada banyak saya tengok pelajar-pelajar dia tak faham sedikit dari segi macam mana nak buat instrumen ni. Dia tak faham. Dia duk ingatkan instrumen ni kita kena tulis bulat-bulat, ambil bulat-bulat 100% from the resource dan kita letak buat soalan kita. Tak, bukan macam tu. Sebab saya pernah jumpa ada seorang pelajar ni. Dia sebenarnya diberitahu dah dah berulang banyak kali sebenarnya dia ni. Mungkin mungkin Allah nak uji dia kot. PhD dia ni susah sikit. Dia nak lepas sebab dia ada macam diberi peluang sampai 3 kali lah. Diberi sampai 3 kali. Dan kali ketiga datang dekat kita orang. Ada seorang lagi daripada Research University lah, examiner. Dan seorang tu saya. Dan kita sebenarnya kat situ bukannya tak nak tolong pelajar. Memang kita nak tolong sangat pelajar ni. Tapi kalau tak betul macam mana kita nak buat? Kita takut nanti dia bawa benda yang tak betul tu pada pelajar-pelajar. Orang rujuk pula. Apa yang tak betulnya? Bagian method. Bila tengok bagian instrumen, kita sebenarnya examiner ni, dia tak susah mana nak check bagian instrumen ni. Dia tengok instrumen, dia tengok apa yang ada dalam instrumen tu, lepas tu dia cuba compare dengan model yang dicadangkan. Itu je. Dan kita nampak ada benda pelik. Kita pun tanyalah. Soalan yang awak buat ni dapat soalan, kita kata instrumen you pakai ni dapat dari mana? Kita tanya soalan biasa je. Dia kata dia dapat daripada sumber daripada report kerajaan. Oh, baguslah. Kita kata bagus tu. Okey. Lepas tu kita tanya lagi. Yang instrumen yang awak pakai ni, dia ada tak kaitan dengan model yang dicadangkan? Dia kata ada. Okey. Tolong tunjukkan kat mana yang dikatakan soalan yang dibuat ada kaitan dengan model yang dicadangkan. Kat situ dia dah mula tak boleh jawab. Sebab memang benda lain. Lepas tu kita tanya lagi, soalan yang awak buat ni, instrumen yang awak buat ni, ada tak you buat penambahbaikan ke? Macam ni lah ibaratnya, yelah soalan tu mungkin ditanyanya pada benda lain, ataupun fokusnya benda lain, tetapi disesuaikan, ada penambahbaikan, disesuaikan soalan-soalan itu supaya sesuai dengan model yang dicadangkan, semua dia boleh menjawab kepada objektif ataupun juga kita kata selesaikan masalah macam tu. So baru dia perasan, Allah, memang tak ada kena-mengena. Tu cerita dia. So macam mana you? Kalau ada setengah-setengah pelajar dia tu, kesianlah Prof. Dah dekat 2 kali dah ni dia. Ni kali ketiga ni. Takkan tak pergi lepas pun. Nampak orang cakap macam tu. Mesti disalahkan juga orang mereka. Kita kata, macam ibarat macam ni lah. Kita tengok motosikal, tapi yang dijawabnya itu bas. Itu motosikal memang clear, senang sangat. Orang tahu. Itu memang motosikal. Tapi dia kata tu bas. Allah, kita tepuk dahi tau. Macam mana? Kalau kita jadi examiner, mesti you kata macam mana kita nak tolong pelajar ni. Nampak?
So tapi memang kita betulkan lah, minta dia tolong betulkan balik. Masalahnya data dia collect menggunakan instrumen yang tak ada kena-mengena tu. Tu yang terpelik tu macam mana. So kita kata macam ni lah. Sesuaikan balik dengan soalan tu, letak objektif apa semua. Dia kena buat betulan juga, tapi kita luluskan juga. Nampak? Kita bukanlah orang yang memang tak faham sebenarnya. Kita faham pelajar buat PhD ni. Ada orang diuji macam-macam. Sebab tu, siapa yang datang malam ni, saya tahu ada nak bertanya soalan, tanyalah. Jangan segan. Tapi kadang-kadang ada soalan tu memang soalan yang mungkin sukar dijawab ke apa ke, kita tengoklah macam mana. Okey. So terusnya apa lagi? Each construct including pedagogical innovation, user-centric design, learner experience, continuous use, and reflexive adaptation must be operationalized rigorously and reflect established skill or well-justified adaptation. Nampak dia kata? Tu kena faham. Kita memang ada faktor, ada construct, ada variable macam-macam. Tapi bila kita cuba nak fahamkan soalan dalam instrumen, dia tak ada kena-mengena dengan definisi yang kita letak dalam tesis. Yang tu masalah. Sebab tu saya nak beritahu dalam kita menulis definisi, kita kena pastikan kita punya instrumen yang kita nak buat untuk measurement tu, untuk penilaian tu, kena berkait dengan definisi operasi. Sebenarnya definisi operasi itulah sebenarnya yang paling bagus, yang paling baik, sebab dia menerangkan apa sebenarnya istilah yang kita guna tu untuk kita gunakan untuk penilaian. Yang tu yang paling baik. Sebab sebab tu saya tengok ada setengah pelajar, dia kurang faham apa yang digunakan dalam dia punya kita kata instrumen tu. Sebab istilah-istilah yang dipakai tu sebenarnya memang diberi definisi yang sangat berlainan dengan kita kata definisi untuk istilah operasi dia tu. Memang jauh. Tak faham kita, macam mana ni. Kita cuba bantu pelajar, bantu. Saya ni, kalau siapa pernah saya jadi examiner dia akan faham. Saya macam mencerita balik research method dalam Viva Boss. Bukannya tanya soalan lebih, tak. Kita beritahu, ni macam ni kena betulkan je. Saya bukan tanya, apakah maksud ini. Itu jarang lah. Dan saya sebenarnya lebih kepada, bila dah nampak student tu dah susah sikit dah, kita kata macam ni lah. Saya tak tanya soalan lebih, saya nak you minta betulkan ni dengan ada reasoning. Kita bagi ni lah sebab-sebabnya kenapa perlu dibetulkan. Dan yang bagusnya kat situ, pelajar dengar dan penyelia dengar. Penyelia pun sama belajar. Sama juga dengan orang lain pun, sama juga. Kalau saya pun ada orang lain bagi cadangan, yang benda saya tak pernah dengar, kita ambil sebagai ilmu. Buat apa kita rasa kita dah rasa hebat sangat dah? Tak. Banyak lagi ilmu Allah kita tak tahu. Betul tak? Banyak lagi ilmu Allah kita tak tahu. Kita kena belajar lagi. Okey, seterusnya. Conceptually, the framework presented is more accurately a conceptual framework. Sudah. Rather than the theoretical one. Ini satu permasalah juga. Banyak pelajar terkeliru sangat. Apa beza dia antara theoretical framework dengan conceptual framework? Memang masih serabut lagi benda ni. Sebab bila asas tak kuat, dia akan keliru lah. Sebab dia pun sendiri tak faham jenis penyelidikan dia buat. Katakanlah penyelidikannya dia buat tu adalah penambahbaikan. Lebih kepada applied research. Tapi dia duk guna tu contoh-contoh untuk basic research. Sebab tu bila dia nak buat bagian metodologi, dia ambil cara basic research yang kita katakan, yang kita start from scratch tu. Tak pernah tengok apa-apa, kita keluarkan something. Itulah basic research atau fundamental. Dia ambil yang tu. Sedangkan kajian ni applied research. Yang tu lah yang berbeza tu. Sebab tu kena faham. Saya cakap tu ini yang katakan basic sangat masa saya ajar minggu lepas. Kena faham nature of research kita tu yang mana satu.
sama ada basic ataupun apply. Kalau kita kat situ pun tak dapat nak bezakan, memang ada kecelaruan yang amat sangat dalam kita punya metodologi. Memang celaru betul. Kita orang ni memang kesian kat belajar. Kita bantu balik. Okey, betulkan ini bukannya theoretical framework. Yang ni bukannya conceptual framework. Ini theoretical framework. Lepas tu dia claim pula into conceptual framework. Kita kata, ini tak lengkap tuan. Conceptual framework kena ada macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Cerita kat dia. Pergi nampak. Oh, dia kata, ya Allah. Tak nampak. Okey, kan. Okey lagi. Kita berapa benda ni, saya cerita ni, kurang-kurang you dah ambil nota. Lepas ni ada lagi nota, tapi kita belajar daripada komen. Itu yang penting. Lepas tu, theoretical framework must be grounded in specific theories. Nampak? Whereas the current diagram reflects operationalized relationship among construct. Tu cerita dia. Ada setengah pelajar, saya tahu, dia dah buat dah cantik dah theoretical framework. Cantik. Tetapi dia suka buat hypothesis test anak panah tu. Dia menggunakan dimension pergi kepada variable. Mana boleh. Yang ni saya tak faham ni. Yang banyak pelajar. Apa benda dimension tu Prof tak faham. Macam ni. Dia ada variable. Contohnya performance. Contoh performance. Bila dia kaji lebih-lebih dalam literature review. Okay. Performance ini boleh dinilai dalam bentuk apa? Tu yang orang tanya dimension tu apa? Performance itu kita kata sebagai faktor, tak apa. Dimension dia kena ada. Sebenarnya nak measure tu, kena tahu performance tu, terbentuknya performance itu, yang mana kita nak tengok dari perspektif apa. Pertama, mungkin dari segi effectiveness. Kedua, efficiency. Ketiga, nak tengok dari segi quality. Keempat, image. So itu yang dia katakan dimension. Yang best pula pelajar ni, dia ambil dimension contohnya tadi quality, dia pergi ambil anak panah tu tala kepada variable yang lain. La ilaha illallah. Ini pun satu hal juga. Tu kata tak berapa nak clear tu. Memang sesat jalan betul. Mana boleh anak pula pergi tala pada ibu bapa yang atas tu, tak boleh. Kena faham. Saya anggap macam ni lah. Variable tu macam ibu bapa. Yang anak ada dimension tadi tu, yang kata tadi quality, effectiveness, efficiency, itu anak-anak. Mana boleh anak-anak relate terus dengan mak bapak terus. Kata anak panah kita buat. Nak kononnya nak tengok relationship. Tak boleh macam tu. Saya tengok ramai macam tu. Dia tak clear lah. Saya tu memang tak clear. And then, apa lagi kalau kita nak tengok kat sini, the finding session is overly lengthy. Nampak? And contains unnecessary repetition of statistical output. Itu pun satu hal. Nah kadang kan punya nak bagi tebal. Saya tengok ada orang tengok kan, tebalnya tesis dia. Tebalnya tesis dia. Saya kadang-kadang memanglah macam nak tegur, tapi kita ni bukanlah orang yang dengki orang ni menulis banyak. Bukan, tak ada pun dengki. Konsep dia mudah. Untuk peringkat master by research ataupun kita kata DBA, dia punya patah perkataan yang kena ada adalah 40,000 ke 60,000. Itu saja. Tak boleh lebih 60,000. Sama juga yang buat PhD, dia kena 60,000 ke atas. Sehingga maksima 100,000 patah perkataan. Tak termasuk appendices, tak masuk references. Itu saja. So, turn in adalah turn in. Turn in pun sama juga. Tak boleh ada setengah kata tak lebih 30%. Macam tu lah. So, kawan-kawan, tolonglah tengok balik. Yang tebal-tebal tu, dibuat appendices buatlah. Tak apa. Tapi konten jangan lebih. Itu saya ulang. Kita pun tak suruh terima banyak pun. 60,000 pun dah okey dah. Kan? Okay, next. Kita kata, the concise presentation that highlights key relationship. Particularly, how, yang ni dia bagi contoh lah. Variable apa. How pedagogy and design predict continuous usage and learner experience will improve clarity. Itu je. Yang ni lebih pada dah nak dapat jawapan tadi dah. Nanti kita akan buat finding kan. Sebab tu saya relatekan method dengan finding juga. Okay. So
The discussion session must be more, okay, discussion ni masuk dia, lepas kita dah ada finding, kita akan buat discussion lah. Itu memang kena. Sebab ramai pelajar, dia tak tahu nak buat discussion tu apa benda. Bahagian section discussion tu, bahagian tu nak tulis apa macam tu dia tanya. Okay, so nanti saya akan jawab benda tu. Okay, itu saja contoh yang saya nak bagi tahu kepada semua. Semoga kita tak silap langkah lah. Okay, now. So kita masuk kat sini. Yang saya buat hari ni yang ni. Tapi kalau kata ada sesiapa yang buat benda lain, tidak ada masalah, saya akan cuba bantu. Sebab saya tahu sebenarnya kalau kita nak cuba cerita metodologi semua benda, memang kita takkan habis lah. Memang banyak metod. Ada orang kaji pasal mereka bentuk rumah tepi sungai, metod dia lain. Ada orang nak tengok tepi sungai tadi tu, nak tengok tak ada kita kata macam mana virus, bakteria ke macam mana, ada tak dia membentuk dan boleh menjernihkan air, boleh diminum makan ke. Macam orang ada buat kajian pasal dia pergi ke Arctic, dia pergi tengok air yang sangat jernih, lepas tu dia minum saja. Okey ke, sihat ke? Tu pun kena buat kajian lah, macam tu contoh bagi saya. So sebab tu saya nak beritahu, bab metodologi ini adalah unik. Saya ulang banyak kali. Sebab kalau kita nak cerita semua memang tak habis. Memang tak habis. Banyak sangat cara dia. So saya kena ambil satu je malam ni. Sebab saya memang sebagai penilai program, bukan PhD ni sini. Kita sekarang program untuk MQA di UMS lah, di UTA lah, di Unisham lah, semua. Saya UniKL, saya dah pergi semua dah, UUM, saya ada penilai UKM, penilai untuk tu. Sebab tu saya nampak boleh katakan 80%-nya macam ni. Okay, macam tu. Okay, tak apa. So kajian kuantitatif berbentuk tinjauan, survey design. So kalau kita tanya pasal reka bentuk kajian, apa yang kita boleh buat? Macam-macam kita boleh buat. Salah satu contoh kita kata tadi, eksperimentasi, boleh. Kita nak buat observasi, boleh. Tapi kan, kita kena faham tau. Ada setengah pelajar, saya tengok, semua dia nak buat. Reka bentuk kajian dia semua. Maksudnya kan, kat situ ada kita kata kaji selidik. Kat situ juga ada eksperimentasi. Kat situ juga kita kata tengok-tengok dia buat observasi tu. Kan ada. Dia buat tiga-tiga tu. Dia kata, banyak dia buat ni. So, tiga-tiga ni sempat kena siap. Sebab bagi kita orang berpengalaman, dah dapat PhD, lepas tu kita buat research banyak kali, ada bukan kat dalam negeri Malaysia saja, di luar negara kita buat collect data pun ada, sampai tahap ni alhamdulillah Allah bagi izin. So, cerita dia balik, kita sebenarnya kan, tak boleh kita kata nak semua benda kita nak letak dalam satu kita punya research. Tak. Itu bukan macam tu sebenarnya. Saya nampak ada ramai perangai macam tu. Tapi kalau ada keperluan dalam menjawab objektif, silakan. Saya ulang lagi. Apa semua yang berkaitan dengan objektif, yang objektif suruh kita buat, kita buatlah. Tetapi kita kadang-kala, saya tahu ada pelajar, objektif dia tu macam dia kena meletakkan KPI yang tinggi. So barulah dapat PhD. Bukan, itu tak betul memanglah kita kata nak tengok novelty, betul. Tetapi kalau kita sendiri tak mampu nak fulfill, nak kita kata cuba siapkan apa yang kita letakkan dalam objektif macam tu, mustahil lah kita akan habis. Sebab dah ramai dah kena benda tu. Dah jumpa saya balik kata betul lah Prof. Dulu saya tak perasan, Prof dah tegur dah. Tapi saya buat juga. Last kali saya tak habis-habis PhD. Macam tu. Macam saya sebut lah. Yang saya kata minggu lepas. Ada pelajar ni, dia nampak, okey, saya tak akan buat apa-apa dalam metodologi ni sebab ada kumpulan daripada penyelir saya. Dia orang ni yang akan tolong buat everything. Apa maksud dia? Contohnya, saya ni bahagian saya dalam bidang education, bahagian pendidikan. Saya nak kena cipta mesin, contohnya macam VR ke apa, whatever, saya tak tahu nak buat. So, saya punya supervisor punya team dapat grant FRGS macam mana, dia orang tolong buatkan untuk saya. Saya tak buat apalah, saya hanya ambil je. Ingat jaga-jaga tuan-tuan dan puan-puan. Dapat tahu dekat examiner, dia tak nampak dah dari segi kita kata mana yang you punya hasil tangan yang kita buat.
Ingat tuan-tuan, saya tahu ada setengah-setengah tu dia upah orang. Dia tak tahu pun buat mesin, tapi kan jaga-jaga. Kita akan tanya dalam Bible exam. Pelik sangat. VR tu virtual reality. Nak kita gunakan sebagai instrumen yang kita pakaikan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah lah contohnya. Sebab nak tingkatkan, kita kata prestasi STEM. 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 STEM di sekolah rendah contohlah. Sebab kita nak bagi kesinambungan daripada sekolah rendah ke menengah, dan menengah akan masuk matrik ke apa ke whatever, sampai dia ada diploma ke macam tu, lepas tu dia buat ijazah pertama dia dalam STEM macam tu. So dia dah buat kajian macam tu lah. So kita tanya balik, pandai ke ada buat programming apa ke? Pandai ke engineering ke apa? Tak ada pun. Tu kita tanya, ini bagi apa, tak boleh jawab. Pelajar tak boleh jawab. So kita kata apa you buat? Sebenarnya saya minta grup daripada ni buatkan. Saya upahkan. Habis. Itu masalah dia. Kita kata novelty macam ni baik, kita tak buat PhD, kita bagi kedai-kedai kilang mana buat. Buat tu kita lah. Buat kereta di situ, buat kereta terus. Kita upah Honda buat kereta kat kita satu, prototype, dapat PhD. Nampak tak point saya kata tu? Itu point saya tu kata itulah. Yang tu kita risau tu ramai macam ni kalau kita kata duk biar kan, jadi macam tu lah. Jadi macam tu. Ada lagi satu yang lagi best. Saya masa ada pelajar satu seorang tadi, dia mungkin dia tak tahu. Dia siap beritahu kat saya, saya kata macam mana awak collect data? Dia cakap tu macam kita tak berapa, kita kata yakin. Orang kata Inggeris kata tak convincing. Sebab nampak lagi sana lagi sini sana. Sekali kita tanya tu betul lah. Betul ke collect data ni? Tak baik menipu. Allah marah nanti. Betul dia kata. Data ni sebenarnya data daripada supervisor saya yang lepas-lepas. Dia collect data dah untuk FRGS dia. Lepas tu dia simpan data tu. Nanti pelajar-pelajar mana tengah buat PhD ambil je data tu. Tak payah collect dah. Allahu Akbar. Kita kata macam tu Ada juga Betul tak? Ada juga. Tu yang saya kata macam mana ni. So bila pelajar tu nak belajar collect data? Kalau kita dah bagi data kat dia, lainlah dia buat scanner data pun kena tahu macam mana nak retrieve secondary data. Lepas tu kita buat analisa. Ya. So tolonglah kawan-kawan, ini adalah rezeki kita nak bawa makan anak-anak kita. Mana tahu nanti dapat PhD, rezeki Allah bagi tambah, kita dapat mengajar apa duit, kan? And then at the end what happen? Kan? What happen? Kita bagi makan anak bini kita. Itulah serisau. Okey. Boleh Okey, ada apa soalan nak tanya? Tak ada. Boleh tolong tutupkan ni mute speaker Siapa yang tolong mutekan speaker? Saya cakap ni bukan apa benda yang memang berlaku. Nanti takut belajar ditanya nanti dalam Bible exam. Begitulah. Okay. So, apa lagi yang kita dekat sini? Kita boleh tengok mengukur hubungan empirical antara pemboleh ubah. Apa maksud hubungan empirical ni? Ni dia. Sebenarnya, kita sebenarnya dari orang dulu-dulu lah. Kita pernah dengarkan petua-petua. Dan selalunya petua-petua tu menjadi. Sebab dia tengok daripada pengalaman dia. Orang tua-tua lama kita ni, kita pun pelik macam-macam dia buat. Kalau letak ubat apa ke whatever, jadi pula. Sehat. Kan? Tapi ada tak kita kata dia buat kajian secara empirical. Hubungan empirical tu, dah ada, kita buat kajian empirical, kita empiricalkan hubungan tertentu tu, kita kata antara variable ke apa whatever, dan kita buat analisa, dan akhirnya kita dapat jawapan. Itu nama empirical tu. Nak senang faham lah cara mudah saya cakap. Yang tak ada empirical ni, contohnya orang dulu macam tu lah. Hasil pengalaman dia apa semua. Contoh dia tahu air laut macam mana apa semua whatever. Dia tahu. Nak tangkap ikan, pakai pancing apa semua. Pengalaman. Tapi empirical dia ada tak? Tak ada. Tak test dalam makmal pun tak ada. Tak ada instrumen pun tak ada. Macam tu lah. Okay. So kita nak beritahu mudah macam tu. Okay. And then satu lagi, membolehkan analisis statistik dijalankan secara sistematik. Betul. Ini sebenarnya reka bentuk kajian ni sebenarnya kena clear. Kita kena faham apa sebenarnya kita nak capai daripada objektif yang kita dapat tu, yang kita buat tu.
Objektif tu pula dia patah balik kepada problem. Sebab kenapa? Problem ni, ini adalah benda yang kita kena selesaikan. Kita tak buat PhD kita, tak buat kita punya master kita, kalau kita tak dapat identify problem daripada chapter pertama tu. Sebab tu saya kata awal-awal, dari dulu-dulu lagi, ada pelajar tanya, Prof, dalam banyak-banyak chapter dalam tesis, chapter mana yang paling utama? Soalan macam tu. Saya cakap betul, chapter pertama lah sebenarnya. Kalau chapter pertama kita gagal untuk menerangkan, maka chapter kedua dan seterusnya kita memang tak boleh buat apa dah. Dia ibarat kepala kereta api tu, rosak kat kepala dia, ekor-ekor dia memang tak payah tengok dah. Kan saya dah bagi tahu minggu lepas, yang seorang profesor, senior profesor ni, daripada Osaka University lah, dia kata, dia check satu tesis, dia kata, sorry, I cannot read your thesis. I cannot finish reading your thesis because your chapter 1 is very weak, very poor. Then I stop reading your thesis. Chapter 1 tu tak best bagi dia, dia berhenti dah. Tak baca dah. Kita dengar macam, apalah zalimnya dia ni kan. Tapi kita kena ingat itulah dia. Itu cara Jepun. Jepun ni, kalau siapa pergi belajar dengan dia tak rasa ada confident kita ni okey, dia tak lulus dengan kita je. Dia memang macam tu. Sebab dia tahu apa benda consequence nanti lepas tu. Macam tu. Okay. So, dia beza lah kalau kita belajar kat US semua tu cerita lain lah. Tapi memang Jepun dia sangat disiplin bab tu. Okay. So, apa dia, saya ulang sekali lagi, reka bentuk kajian kena betul, dan kita nak betulkan tadi apa, saya ulang balik pasal tadi problem statement tu. Problem statement tu kalau katalah kita tak clear, maka kita tak dapatlah nak identify problem-problem yang kita kata tadi yang perlu diselesaikan. Itulah. Kenapa nak kena selesaikan masalah tu? Yelah, kalau tak selesai masalah, masih lagi benda tu berlaku, memang menyusahkan kita lah. Menyusah dari segi quality of life, menyusahkan dari segi return on investment. Itu cerita dia. Itu saya nak bagi tahu sebab semua. Engineering tak engineering, medical tak medical. Semua sama, dia patah balik pada return on investment and quality of life. Kalau tak percaya, dia pergi belajar kat Princeton. Jawapan daripada orang Princeton semua cakap macam tu. Return investment, quality of life. Saya macam pelik. Kenapa benda yang dia nak sangat benda ni? Rupanya dia hurai. Tak kisahlah bidang apa sekalipun dah sekali patah ke situ balik. Dia kata, baru saya faham. Kita kat sini jangan dengar. Kita jangan dengar. Dia orang kat sana, kalau buat macam tu cakap dia. Boleh tahan. So, kita kena nak selesai masalah. Kita kena identify masalah. Lepas tu kita kena pula buat objektif yang memang nak selesaikan masalah tu lah. Kena ada objektif. Lepas tu objektif pula membawa kepada method kita nak collect data. Dan collect data tu pula dengan harapan kita dapat bentuk model yang tadi tu. Ada model tu, kita collect data tu, kita nak validate kita punya model yang nak selesaikan masalah yang kita identify dalam problem statement. Itu cerita dia tuan-tuan. Nak bagi faham tu. Seulang problem statement kena relate dengan memang dengan model yang kita letak, yang kita buat. Model tu kat mana? Metodologi. Ada setengah buat dalam literature review. Tak apa, okey je. Tapi bila penjelasan, instrumen apa semua whatever, dia masuk dalam metodologi. So, berkait. Sebab tu problem statement, kalau kita buat, tengok, kita kata masalah dari segi kata penggunaan yang sukar. Yang kedua pula, ramai pula yang tak suka pakai teknologi. Contoh pasal teknologi. Kita tengok dalam model, metodologi, tak ada pun variable yang berkisah dengan senang guna teknologi. Tak ada pun yang kita tengok berkaitan dengan kita kata tadi penolakan menggunakan teknologi. Pula itu yang kita takut tu. Tu pun I pernah jumpa tajuk terang-terang kat atas tu tulis teknologi usage. Terang-terang. Tapi tengok model tak ada pun dalam metodologi ni, model yang dia buat ni tak ada pun teknologi usage. Tak ada. Tu dia kata tajuk teknologi usage. Model tak ada pula, tapi collect data habis. Itu tak faham tu. Tu yang kita kata tadi ni masalah ni. Saya ulang macam tu, kenapa nak bagi nampak. Tu kita yang memang kami hadapi setiap kali check tesis. Macam manalah nak bantu pelajar ni. Sampai teruk macam tu kita nak bagi,
nak bagi balik dia okey balik, bila kita tersalah dia dah down. Nak buat baru betul-betul pun dia dah down. Tapi kalau tak buat macam tu, memang tak jaga quality. Itu point dia. Takkan nak biar, yang tu kita takut. Okey, boleh Okey. And then, kita masuk bab pendekatan kajian. Okey, yang kita ambil contoh kat sini ialah pendekatan yang dia katakan didaktif. Apa didaktif tu? Tak faham lah. Kurang ke? Dia mula dengan teori lah. Teori ke, model ke, law ke. Sebenarnya bahasa kita ni banyak suka sebut teori. Sebenarnya bukan teori saja. Novelty kajian, originality kajian, boleh kita bentuk dalam apa bentuk? Paling kurang, paling teruk, paling tak boleh apa-apa sangat kita ni, nak dapat PhD, buatlah satu model baru. Model baru tu macam mana? Tak kisahlah. Model tu dalam bentuk formula ke, dalam bentuk teknik ke, dalam bentuk prototype ke, apa pun boleh, apps ke, sistem ke, baru. Baru ni macam mana bro? Kena memang baru sangat-sangat ke? Tak ada. Baru ni ada dua definisi. Satu yang macam saya tadilah, sangat-sangat baru. Start from zero and then you come up with something. Itulah dia sangat baru. Satu lagi kita kata penambahbaikan. Itu dia baru. Itu pun baru juga. Yang penambahbaikan ni layak tak dapat PhD Prof? Dia risau. Dia ingatkan yang kena baru sangat ni. And then kita come up with something yang from scratch. Dia macam ni. Penambahbaikan pun boleh dapat PhD. Itu yang kata applied research. Kalau fundamental research, is start from scratch. Berapa ramai sangat yang buat macam tu? Itu banyaknya Nobel laureate je yang buat. Adalah 2-3 orang lah kot saya jumpa selama ni. Tak adalah betul-betul dia buat yang memang start from scratch. Tak ada. Itu seorang dia buat personal coaching yang saya ingat lagi. Ini memang rare sikit. Dia medical doctor, tengah buat PhD dalam medical, dan dia ada satu buat kajian dia tanya saya, ni baru ni Prof tolong check, tengok betul, baru sangat-sangat. Dia adalah orang yang pertama. Itu barulah. Sama juga yang baru ni saya tengok dalam, dia terjumpa Rafflesia tu. Orang Indonesia ke apa dengan seorang daripada Oxford University. Berapa tahun? 13 tahun ke dia orang mencari dalam hutan, nak jumpa orang kata apa ni lah, orang kata orchid yang terbesar di dunia ni, tetapi dia bentuk dia lain sikit. Memang unik, susah nak jumpa. So ini adalah penemuan baru, spesies baru. Kalau orang bidang botani, inilah dia. Saya ingat lagi ada seorang pelajar. Dia cerita dalam surat khabar. Saya baca. Sebab kita pun masa tu saya ingat lagi, tengah dia buat PhD ke ataupun baru habis PhD saya masa tu. Dia buat botanik lah dekat USM. Dia memang tak tahu nak buat apa dengan PhD dia ni. Macam dah start habis, dia tak dapat penemuan baru tu. Sebab bidang botanik ni dia kena cari spesies ke apa macam tu lah. Lepas tu kan dia macam mana tak satu hari tu dia pergi jalan-jalan belakang hutan USM. Dia seorang kan belakang hutan USM tu. Dekat Penang tu. Dia jalan. Memang rezeki Allah nak bagi kat dia. Dia jumpa satu spesies baru, orang kata apa, pitcher plant. Apa pitcher plant tu? Periuk kera lah. So dia jumpa benda tu memang pelik. Dia ambil gambar, dia buat apa semua, dia buat analis, adalah. Sampailah sekali memang dia dapat PhD. Nama saintifik tu pun ambil nama dia. Kontak saya lah. Dan dia share dia tu dengan supervisor dia lah. So memang publish artikel dan sebagainya. Tu kata memang rezeki novelty dia kat situ. Macam tu lah. So sama juga kalau kita tengok yang kita kata gravity, law of gravity, yang kita kata teori ni kan. Pernah dengar paling teruk model. Yang tadi kawan kita tu jumpa spesies baru tu, cara dia lah tu. Tu cara dia, model dia. Macam tu. Saya tak kata model tu kena buat model macam asyik variable tu je, bukan. Ikutlah masing-masing. Okay. Model ni menggambarkan penemuan baru yang kita kata tadi yang paling rendah dari segi darjat originality dia. Itu paling rendah kita panggil model. Dari segi kita kata kita kata dari segi universal dia paling rendah. Dari segi komprehensif dia paling rendah.
Dari segi kita kata integratif dia pun paling rendah. So dia ada kriteria dia. Kalau tinggi sikit nama dia teori. Kita banyak guna ni lah. Teori. Sebenarnya bukan teori pun kita buat model. Tak tinggi. Teori ni level dia macam kita kata yang yang buat teori of Big Bang tu. Macam tu. Kan? Yang tu teori. Kena bentang dekat ni Hawkins. Dia bentang dekat dekat society tertentu ni. Tengok pendapat dia orang, saintis-saintis dunia ni. Setuju dengan dia, barulah dia naik taraf sebagai teori. Kita model, kat mana kita bentang kita punya ni lah. Kita kata kita punya ulasan kita dan sebagainya. Dalam Bible exam lah. Yang tu komiti yang paling kecil. Itu pun ada saintis. Sebab tu examiner tu pun saintis. Yang akan membenarkan kita punya model tu, okey, boleh. Yang tu kita dapat PhD tu dan kita membenarkan model itu. Macam Hawkins, dia nak kena dibenarkan teori yang diperkenalkan. Macam tu lah. Dan sampailah kita tengok yang kata gravity, iaitu level law lah, hukum. Yang mana kita tengok universal ni memang luas. Apa maksud dia? Dekat luar angkasa macam lain, dekat bawah kita tengok kalau kita duduk dekat laut yang bawah sekali, pressure tu macam mana, tengok lain gravitinya. So nak cerita dia balik, bukan setakat kita, binatang pun terlibat. Itu nama universal. Ada tak model kita terlibat dengan binatang? Tak ada pun. Nampak? Saya model tak ada kena dengan binatang pun. Dia tak pakai teknologi. Tapi kita kata hukum graviti melibatkan semua alam kita yang duduk ni, pokok, apa sajalah, gunung. Nampak hebatnya kita kata hukum tu nak dapat sampai peringkat tu. Susah. Itu saya nak cerita bagi nampak clear. Paling mudah saya pernah buat lah, simple dia kata kat pelajar bila saya ajar dulu. Kita ada tingkat 6, nak terjun tak? Terus. Nak terjun? Tak nak terjun. Percaya, yakin bahawa kalau terjun bawah habis kita. Tu nama. Sama peringkat tu kita percaya. Orang kata apa, gravity macam tu. Iaitu kita, tak payah kita ambil kucing, tolak dia sikit-sikit. Jom lompat. Dia pun tak nak lompat. Silap dia gigit kita kucing tu. Sebab dia pun takut nak terjun. So cerita dia apa? Sampai peringkat kepercayaan gitulah. Itulah kita dah nak kata level hukum tu. Susah. Tinggi kita nak kena buktikan itu. Bukan mudah. Okay? So pendekatan kajian ni lah kata bukti ni. Kita start dengan sebenarnya model, teori atau law. Dia ada peringkat. So beritahu kawan-kawan. Paling tinggi adalah hukum. Ataupun kita panggil law bahasa Inggeris. Paling rendah model. Itulah dia. Boleh Tengah-tengah teori. Kenapa teori tu? Tengah-tengah. Sebab dia tidak berapa sempurna lagi macam hukum. Sebab ada masalah lagi sedikit. Contoh yang paling mudah, ada seorang pelajar ni, dia argue pasal hukum demand and supply, permintaan dan penawaran. Dia argue on that. Dan akhirnya daripada tesis dia dapat buktikan yang law of supply and demand bukan lagi law. Sebenarnya telah jatuh taraf kepada teori. Hebat betul Mamat tu. Dia dapat buktikan. So kita ni kalau hebat, bolehlah. Silakan. Tak ada masalah. Tapi kena berdebatlah dengan orang tertentu, pakar-pakar tertentu. Barulah kita dapat kita jadi PhD. Okey. Seterusnya. Tengok. Kita kata yang cari detektif dengan kita gunakan teori-teori, model dan sebagai hukum. Dan kita akan buat apa? Kita akan buat hipotesis. Sebab tu kalau kita tengok applied research, penambahbaikan, dia akan keluarkan hipotesis. Tetapi kalau peringkat kita kata penemuan baru yang sangat-sangat baru macam basic ataupun fundamental research, kita tak mampu lagi nak keluarkan hipotesis. Sebab kenapa? Tersangat baru. Sebab itu kita hanya mampu mengeluarkan proposition, cadangan. Nampak? Kita tak boleh sampai peringkat kita nak test dia. Sebab dia sangat baru lagi. Test tu maksudnya dari segi hipotesis kita buat null ataupun alternate. Dia ada cerita dia sebenarnya. Saya belajar dulu dengan tok guru ni sampai kita nak membiasakan apa yang dimasukkan null dengan alternate tu macam mana.
Sebab tu statistician ataupun orang kata yang hebat-hebat yang buat cipta-cipta formula ni, dia sampai argue kata sebenarnya kita kena mulakan dengan null hypothesis. Sebab kita ni sebenarnya kan, dia akan beritahu macam ni. Dia akan ajar kita dari segi tengok sumber alam ni. Oh hebat, saya dapat benda itulah rezeki saya. Dia kata apa? Simple je dia kata. Siapa dapat tahu, dia ni baguslah, maksudnya dia relate dengan ketuhanan juga. Siapa dapat tahu yang bahawa esok akan keluar matahari? Kita tak dapat tahu. Kita tak tahu sama ada besok keluar matahari ataupun tidak. Kat situlah dia punya idea kata null tu. Sebab itu dia letak kosong dulu. Baru dia letak alternate yang mana kata tadi ada positif. Kami belajar sampai kat tu. Banyak lagi sebenarnya. Tu sikit saja saya beritahu kat you. Kami belajar ni detail. Yang mana kita belajar sampai peringkat problem formation and formulation. Problem itu kita formkan dia, bentukkan dia, dan kita formulate tak macam mana kita punya problem. Saya dapat tu. Saya belajar tu, dapat certification tu. Tok guru tu bagi. Bukan senang nak belajar tu. Dia ada detail up lagi. Okay, sebab tu saya boleh cerita sampai ke sini ni. Macam mana dia relate dengan teori, dia relate kata dengan model, sampai kita bentuk macam mana, kenapa yang katakan applied research kena pakai hypothesis, kenapa basic research tak pakai hypothesis, dia diceritakan. Tapi kita tak belajar benda tu kan? Tak belajar. Okay, tak apa. Nanti belajar lagi. And then afterward kita uji data. Data yang kita dapat tu kena uji. Sebab kita kena faham yang data kita collect ni sebenarnya apa dia. Dia akan jadi apa data. Data yang kita dapat ni, ramai mungkin pelajar tak perasan. Data ni boleh jadi apa? Kita ni sebagai penyelidik, sebenarnya kita ni adalah orang yang berjasa tau sebenarnya. Ramai orang tak perasan. Kita berjasa. Sebab tu Allah kata cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Ilmu tu kita start dengan data tadi tu. Dengan data yang kita buat, Allah izinkan kita analisakan dia, kita transform dia, jadi apa? Jadi apa? Kalau kata data jadi apa? Jadi informasi. Dengan informasi ni kan, maklumat yang kita dapat ni semua, informasi ni, dengan data raw, siapa pun tak faham macam mana nak buat. Yang kita ada ni, kita ni Alhamdulillah Allah izin kita belajar. Kita dapatkan dia signifikan, tak signifikan, siapa yang buat, orang kata apa, basic research lain, macam mana dia transcribe balik, keluar data tu, macam mana dia buat. Yes, macam-macam saya tahu. Kita ni Allah bagi izin belajar, dapat tolong ni orang semesta alam semua ni. Apa dia? Itulah tadi tu. Daripada data yang orang tak faham nak interpret tu, tak tahu nak baca tu, Allah izin dengan ilmu Allah ni, kita dapat interpret dia jadi informasi. Apa guna informasi ni? Banyak tuan-tuan. Dengan informasi ni, maklumat ni, kita jadikan dia knowledge, ilmu. Nampak tu? Macam orang pandai Al-Quran. Dia baca Al-Quran, kita tak tahu, tak faham bahasa apa semua. Dia ajar satu, kita faham ada maksud dia. Daripada data yang dia dapat daripada Al-Quran tu, dia transform jadi informasi jadi knowledge. Kita jadi cerdik. Kita boleh buat apa? Dengan ilmu. Macam-macam Allah bagi. Sebab tu Allah kata cari ilmu. Ilmu tu maksud ke korek daripada informasi, korek daripada data. Kita kata tu. Tu cerita dia. Iqra, baca. Sebab tu dia kata tadi baca. Sebab tu saya tak pernah kata kita ni mencipta ilmu, tak. Kita sebenarnya mencari ilmu itu, kita teroka tu, ilmu tu dah ada. Kita kena polish je. Itu ya sebenarnya. Dengan ilmu apa kita boleh buat? Kita jadikan dia invention. Daripada data, jadi terus kepada information. Daripada information, jadi dapat knowledge. Dengan knowledge, kita create benda-benda. Itu yang jadi kapal terbang. Itulah jadi apa? Komputer, laptop. Kita pedagogi lah, design apa. Macam-macam lah Allah bagi. Itu jadi invention. Yang orang kata yang terbaru, penemuan baru kat situ, invention. Lepas tu kita tambah baik kita punya invention tu. Jadi innovation pula, Alhamdulillah. Jadi community yang cerdik apa semua, nampak tak? So nampak tak sumbangan penyelidik kat sini? Yang orang tak tahu yang ni lah sebenarnya.
Tu kerja kita. Sebab itulah kita jaga sangat. Jangan kita tersalah collect data. Takut nanti dia buat tadi ajaran sesat. Takut jadi ada failure. Benda tu menyebabkan nyawa orang, menyebabkan tu cerita dia. Boleh faham kan cerita ni? Very clear. Tu point dia tu. Okay. So malam ni cerita-cerita sikit detail lah sebab tadi pun saya kerja. You tahu tak? Saya collect data. Buyer saya macam ni pun, kami ni nak buat kertas kerja, kena buat research. Tadi kami buat research pasal apa? Sebab kami nak bentangkan, nak propose, nak memperkenalkan program baru. PhD, research apa semua. Nak cari berapa sebenarnya, orang kata apa, yuran pada setiap universiti-universiti yang tertentu. Daripada public university sampailah private university. Lepas tu kita bandingkan berapa yuran-yuran ni yang mahal, murah, apa, whatever. Dan kita pula nak pilih yang mana. Nampak? Level saya ni pun tengah buat research balik macam tu. Just nanti nak buat paperwork, nak hantar kat top management. So kita kena convince dia orang dengan market survey. Macam tu lah. Nampak? Boleh? Okay. So sekarang ni, bila kita nak uji data tu, kita kena faham lah nak uji tu macam mana. Sebab tu kan, saya nak beritahu pada kawan-kawan semua, bila kita sebut pasal nak uji data ni, dia sampai ada orang tanya saya, macam mana kita nak uji data ni? Kita ni nak uji data sampai peringkat mana? Itulah, okey. Pertama sekali, uji data ni dia banyak screening proses. Kenapa kena ada screening proses? Sebab kita takut data yang kita dapat tak valid. Nampak? Sebab itu disebut dalam metodologi validity. Itu merujuk kepada data. Saya ulang saya takut nanti ada pelajar mungkin Allah Akbar. Saya ni confused Prof. Validity ni untuk apa? Validity ni untuk data. Dan satu lagi mungkin pernah dengar. Reliability. Reliability kan? Yang tu untuk apa? Itu untuk instrumen. Tools instrumen yang kita pakai untuk collect data tu. Yang ni penting ke Prof? Jangan. Masa saya Viva Boss exam dulu, examiner tanya saya ini mula-mula. Apa beza antara reliability dengan validity? Dia tanya saya. Tapi Alhamdulillah lah kita boleh buat lawak-lawak joke-joke dengan dia. Okay? Dan ketawa semua orang. Sebab kita dah dapat clear. Alhamdulillah lah. Kita jawab macam tu saja. So, kawan-kawan, saya ulang. Reliability dengan validity dengar macam nak sama. Tapi benda yang berbeza. Saya bagi contoh yang mudah. Okey. Kita nak ukur berat badan. Ya. Kita pakai pembaris. Nampak? Kita pakai pembaris. So, reliable tak? Nampak? Reliable tak? Maksudnya, kita bertanya bab apa? Bab kata instrumen yang kita pakai untuk ukur berat badan. Nak ukur berat badan, kita pakai pembaris. Ditanya reliable atau tidak? Mestilah jawapan dia tidak. Sebab nak ukur berat badan, kita tak akan pakai pembaris. Kita akan pakai yang weight tu, measures. Kan? Timbang tu. Kan? So cerita dia lebih pada instrumen, reliable. Okey, satu lagi. Kita dah dapat measures kita menggunakan pembaris. Ukur berat badan kita guna pembaris. Dan kita dapat data yang menyatakan bahawa berat badan kita adalah 1 meter. Nampak tak tu? Valid tak? Yang itu mesti tak valid. So kita dengar dah berat badan selalunya diukur metriknya dengan kilogram. Tapi kita pakai apa tadi? Meter. So valid tak data? Keluar je data. Tapi data tu tak valid. Yang ni kita takut. Ramai pelajar memang akan dapat data. Akan dapat macam-macam. Ada je figure. Tapi figure itu valid ke? Reliable ke? Yang tu cerita dia. Yang ni yang kita nak bahas kat sini ni. Okay? So itu yang selalunya examiner dia akan semak balik pada pelajar-pelajar. So
Sebab tu kami banyak kali sebut dah, untuk selamatkan pelajar daripada buat kesilapan itu yang memang terlalu biasa dibuat. Tolonglah kita kata ambil contoh-contoh dari tesis yang telah kata apa ni, yalah, yang telah diterbitkan, dan tesis ni bolehlah kita pakai. Terbit ni bahasanya unpublished lah, sorry lah, unpublished lah macam tu Tapi dah dapat PhD dah tesis tu. Alhamdulillah, pakailah macam bagaimana yang dikatakan sesuaikan dengan objektif yang kita ada. Boleh. Okey, lepas tu kita nilai pula hubungan. Okey, ini satu lagi. Saya ada banyak saya tengok kesilapan pelajar yang mana dia ambil contoh-contoh daripada artikel. Ini saya nak sebut ni. Mistake paling besar pelajar ambil contoh-contoh daripada artikel yang mana dia tak dapat nak bezakan antara korelasi dengan kita kata yang kata regresi. Dia kata correlation and regression. Ini banyak kesilapan yang berlaku. Dia letak dalam dia punya objektif, dia letak dalam dia punya hypothesis test macam tu. So kita pun Allah Akbar. Inilah bila mana baca artikel-artikel yang kurang mutunya, saya cakap lah yang kurang mutunya, inilah yang akan berlaku. Dah tak dapat nak tahu nak beza antara korelasi dengan regresi. Tak tahu nak dapat beza antara kita kata association dengan relationship. Itu masalah besar. Sebab tu saya kata tadi ni, kita menilai ni hubungan pemboleh ubah ni, pemboleh data numerical ni sebenarnya ialah kita nak pastikan apa yang kita cuba capai. Dalam objektif tulis kat situ nak tengok association. Tapi bila dia pakai kat sini, dia pakai regression. Habislah, tak betul. Saya ulang ada pelajar dia mungkin rasa